Kau tahu tak, ada satu mafia ni lagi power daripada kerajaan diorang. Nama dia Bratva, mafia Rusia. Ni kalau kau tersilap langkah dengan diorang, memang gaib terus engkau, tak jumpa jalan balik ah. Meh, aku nak cerita dekat korang 5 benda pasal Bratva yang confirm buat kau kata, biar betul siap. Bratva ni bukan sekadar satu kumpulan gangster yang besya-besya tau. Diorang ni macam franchise jenayah. Ada lebih 6,000 kumpulan yang bernaung bawah nama Bratva. Dari Rusia sampai ke US. Siap ada struktur organisasi diorang sendiri. Bos besar, tukang kutip, tukang pukul, semua lengkap. Organisasi diorang ni lagi teratur dari syarikat-syarikat gergasi tau. Ahli Bratva ni kena patuh dengan satu kod yang sangat ketat, iaitu Bratskvoy Zakon. Diorang ni tak boleh ada kaitan dengan polis, tak boleh masuk politik dan tak boleh khianat geng diorang. Engkau langgar je satu, kau siap. Tak ada ampun, tak ada kompromi. Bila engkau dah angkat sumpah Bratva, kau kena setia sampai mati. Kalau kau nampak badan diorang penuh dengan tatu pelik-pelik tu, kau jangan rasa heran tau. Contohnya, salib dekat dada tu simbol yang paling power. Tandanya dia senior gila dalam Bratva ni. Ada tatu mata, maksudnya dia perhatikan semua benda. Tapi ingat, kalau ada orang luar yang berani tiru tatu ni, memang tak jumpa hari esok ah. Diorang ni bukan sekadar buat jenayah kecil-kecilan tau. Bratva ni buat jenayah yang level tinggi. Bisnes minyak haram, pemerdagangan manusia, bank fraud, siap ada servis kontrak bunuh. Kiranya macam mafia dalam game Grand Theft Auto, tapi di versi real punya. Ramai yang tanya, kenapa susah nak tangkap diorang ni? Jawapan dia senang je, sebab ramai orang besar dalam poket diorang. Dari polis sampai ke orang politik, semua dah kena suap. Itu yang buat Bratva ni kebal undang-undang. Diorang ni bergerak dalam dunia gelap, tapi ada power macam kerajaan. Itu baru sikit tau pasal Bratva. Realiti dunia jenayah antarabangsa ni lagi gila daripada cerita yang kau tengok dekat Netflix tu.